Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad. Assalamualaikum taala Apa wabarakatuh. khabar? Alhamdulillah sihat teacher. Alhamdulillah. Terima kasih for making time today for us to berkongsi sedikit mungkin daripada Ustaz dah berapa lama kan dalam education. Saya pasti Ustaz ada banyak perkongsian pengalaman yang kita boleh bicarakan. So sekarang ni hari ni I think kita nak bincangkan lebih kepada isu-isu pelajar, dalam segi kata mungkin memahami tentang isu baru ni yang ada keluar di media pasal murid pelajar menumbuk guru. Ah, jadi dalam kita sebuah sekolah rasa this is something serious that we need to look into. Adakah ini sesuatu yang perlu direflect oleh guru ataupun pelajar ataupun ibu bapa ataupun masyarakat seluruhnya. So mungkin saya rasa Ustaz boleh kongsikan sedikit pandangan Ustaz kalau dalam kes-kes tentang adab seorang pelajar dengan guru ni macam mana Ustaz? Baik, masya-Allah. Okey, bercakap tentang isu masalah sosial pelajar hari ini, saya rasa bukan kes tentang menumbuk pelajar ni saja. Sebenarnya kita ada banyak lagi kes-kes yang berlaku di luar sana. Cuma sama ada benda itu diketahui oleh orang ramai ataupun hanya sekadar dalam pihak sekolah. Tapi isu masalah tentang manusia ni boleh dianggap sebagai isu yang evergreen lah. Dia adalah isu yang sentiasa akan ada. Dan di atas sebab itulah adalah maksud terbenarnya ataupun institusi pendidikan. Kerana dia bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu, tapi dia juga membentuk akhlak. Jadi saya kira isu tu adalah isu yang boleh untuk kita ambil sebahagian daripada pengalaman guru, bagaimana kita nak mendatangi pelajar-pelajar yang mungkin memerlukan banyak bimbingan dan kaedah-kaedah yang sepatutnya kita ni. Jadi sebagai seorang pendidik, kita faham tugas guru ni bukan tugas yang mudah, dan saya yakin Teacher Zalina selaku pengetua sekolah pun berhadapan dengan pelbagai isu pelajar, isu guru dan sebagainya, dan dia takkan sunyi bila kita bercakap tentang soal isu manusia ni. Ialah isu yang berterusan. Cuma apa yang kita boleh belajar daripada sekolah kehidupan adalah macam mana kita nak perbaiki diri kita melalui setiap perkara yang kita lalui dalam kehidupan seharian. Kerana Tuhan kadang mengajar kita sesuatu tentang kehidupan ini adalah melalui pengalaman kita. Jadi sebagai ibu bapa pun tak ada orang yang mungkin datang atas muka bumi ni terus tahu tentang manual nak jadi seorang ibu bapa. Dan saya yakin Teacher Zalina ada pengalaman yang berbeza untuk anak yang berbeza. Kan? Macam mana nak besarkan diorang, macam mana daripada kecil dan sebagainya. Perangai datang daripada ibu yang sama tapi keluar lain-lain. Ismail lain, yang ini lain. So anak perangai budak-budak kan. Tapi kita seorang ibu, kita rasional kerana kita tahu bahawa benda ni semua adalah sebahagian daripada proses pembelajaran untuk kita. Jadi perkara pertamanya adalah kita menerima bahawa ini adalah sebahagian daripada pelajaran Allah Ta'ala untuk kita sebagai seorang pendidik, dan juga sebahagian daripada silibus pembelajaran secara tidak langsung kepada anak-anak yang nak kepada membentuk kepribadian diri masing-masing. Kerana mereka kalau tidak belajar sesuatu daripada insiden ini, mungkin dia juga tidak sedar bahawa apa yang dia buat tu salah. Kerana tindakan refleks dia untuk pegang, kita panggilnya guru tersebut. Dan kalau kita tengok pada berita, isu budak pegang, orang kata leher guru ni, bukan pergi kelas, katalah contohnya kelas mengaji ke. Kita pergi kelas mengaji dulu memanglah sampai kena rotan-rotan kan teacher, kan? Kena rotan lah apalah. Kalau pergi kelas orang kata subjek matematik ke, mungkin payah ke apa ke. Ini subjek sukan. Dan saya rasa kalau kita pergi kat sekolah, even kita pengalaman kat sekolah, bila kata subjek sukan ke ataupun subjek playtime ni, dia adalah subjek yang tak perlu nak ada motivasi. Kerana semua pelajar akan termotivasi. Tapi kenapa pelajar ni
seperti itu. So dia kalau kita nak ungkai satu persatu, banyaklah faktor. Kan? Tapi kita melihat daripada segi sudut yang lebih universal bahawa mungkin kat sini pelajar ni juga perlukan kepada secara umumnya tarbiyah daripada segi sudut tentang pembentukan akhlak dia. Maksudnya dia dalam proses menerima satu keadaan bahawa tindakan dia itu adalah tindakan yang salah, dan kita pun bila kita baca akhbar setelah mana benda ni viral, dia dibawa ke mahkamah juvana, dan kita mendapati juga bahawa pelajar ni pun confess lah, maksudnya menerima hakikat bahawa dia telah melakukan kesalahan. Dan mungkin juga daripada kesalahan ini turning point kepada seseorang untuk jadi lebih baik. So jadi kita sebagai seorang guru, kita tak very judgemental kepada isu masalah disiplin pelajar, kerana kita tahu daripada satu tindakan itu sebenarnya ada banyak lagi faktor-faktor yang lain. Yang saya rasa kita mungkin sebagai seorang pentadbir, kita fahamlah isu masalah pelajar berkait tentang keluarga, berkait tentang kawan, berkait tentang persekitaran, mungkin juga dengan guru, pendekatan guru. Macam mana budak mungkin nak rasa nak belajar dah kalau cikgunya, kalau kita tengok garang semacam kan. Ataupun mungkin cikgu punya adab pun mungkin daripada segi sudut yang tertentu kita perasan mungkin menyebabkan budak ni rasa down untuk belajar. Jadi faktor ini kita tak menyalahkan hanya individu, tapi mungkin ada perkara yang lain juga yang boleh untuk kita perbaiki. Jadi saya rasa kita mengambil perkara ni daripada sudut yang positif, bahawa pelajar dan ibu bapa serta guru-guru belajar sesuatu daripada apa yang mereka lalui, supaya setiap orang boleh refleksi diri. Macam itulah lebih kurang. So saya rasa mungkin kita tak pernahlah kata tidak kepada isu masalah, bukan isu masalah pelajar ni, tapi kalau kita kata setiap hari itu kita akan berdepan mungkin dengan yang ekstrim atau kurang ekstrim dan macam-macam cerita lagi lah. It never ending story lah, teacher. Masya Allah, faham. Mungkin Ustaz dalam Ustaz boleh kongsikan sedikit dari segi agama kan Ustaz. Kita sebenarnya untuk menuntut ilmu ni ada adab-adab dia. Ada cara-cara dia. Dan yang paling penting mungkin yang kita tak sedar masa sekarang ni adalah menuntut ilmu tu sebenarnya yang paling penting tu barakah dalam ilmu tu sendiri. Jadi mungkin itu sendiri ilmu yang kita terlepas pandang. Kita sibuk dengan ilmu dunia, mencari ilmu, pergi ke sekolah, belajar. Tetapi objektif menimba ilmu tu kadang-kadang tak tercapai. Jadi kita membina satu masyarakat yang mungkin dari segi kepandaian intelektual tu tinggi, tetapi sasiahnya tak ada, akhlaknya kurang, dan mungkin ilmu tu sendiri tidak memanfaatkan masyarakat tu ataupun masyarakat atau negara ataupun keluarga tu sendiri. Jadi macam mana kita nak faham pergi balik, sebab kalau kita tengokkan zaman-zaman dahulu mungkin kita belajar bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat dan semua dalam situasi yang mungkin jauh lebih kurang daripada apa yang kita ada. Dari segi teknologi, mereka belajar di masjid sahaja, belajar hanya Al-Quran, dan dari Al-Quran tu dapat menimba ilmu yang cukup meluas, sains, matematik dan semua, dan kita tengok apa manfaat yang diorang telah sampaikan dari ilmu yang mereka ada. Tapi kenapa kita dalam zaman sekarang dengan globalization, teknologi yang cukup meluas, petik aja handphone tu dapat apa-apa sahaja knowledge, tetapi tak dapat memanfaatkan mungkin diri sendiri pun. Jadi mungkin Ustaz boleh ulaskan sebenarnya kefahaman dalam kita beradab dengan mencari ilmu tu macam mana sebenarnya? Baik, okey. Bila kita cakap tentang konsep adab ni kan, saya mengambil satu petikan daripada Imam Malik. Dia kata, ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilma. Dia kata belajarlah tentang adab sebelum kamu belajar tentang ilmu. Kata-kata ini menarik kerana dia memberikan kita satu perspektif bahawa untuk kita mendapatkan manfaat daripada ilmu tu, maka kita perlu ada dia punya tata cara yang betul untuk kita belajar sesuatu. Kerana setiap daripada kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan di dalam Al-Quran, dia kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Maknanya setiap daripada kita ni boleh kata kita tak datang kat dunia ni instantly tahu semua benda. So dia ada proses untuk kita belajar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Tapi aku bagi kepada kamu 3 perkara, iaitu sam'a, pendengaran, penglihatan dan juga hati untuk faham. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi secara tak langsungnya kita kena tahu dan faham bahawa setiap proses dalam kehidupan ini dia perlukan kepada usaha untuk belajar. Jadi itu kita tak boleh nak lari. Kita tak boleh nak lari. Kerana manusia tak akan boleh terus tahu sesuatu perkara. Melainkan dia mesti kena menuntut ilmu. Maksudkan tidak, kalau Nabi SAW sendiri pun, ketika mana Nabi SAW terima wahyu pada umur baginda 40 tahun, maka wahyu pertama yang datang pada Nabi SAW pun adalah berkaitan tentang Iqra, baca. Jadi nak menunjukkan tentang the significance of the knowledge itself. Sama juga ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada malaikat ketika mana mula Adam AS nak diciptakan. Dan pada tu, ketika itu malaikat bertanya, adakah engkau nak menciptakan sesuatu yang boleh menumpahkan darah? Dan Allah Ta'ala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Tapi kita nak kata, adakah Adam AS di dalam keadaan kerangka itu menjadikan dia itu lebih istimewa hanya kerana dia diciptakan daripada tanah? Tidak. Tapi kerana Allah Ta'ala kata, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kerana Allah telah mengajarkan kepada Adam ini nama-nama benda. Maksudnya dalam arti kata lain, Adam juga melalui proses pembelajaran. Okey, tapi pembelajaran ini adalah salah satu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia ini, kemampuan dan juga ilmu, kebolehan yang berbeza-beza. Okey, sebab tu kadang kita tengok pada anak kita, walaupun kita ni mungkin katalah mak cenderung kepada suka matematik, tapi anak belum tentu lagi pandai suka pada matematik, dia mungkin suka pada benda-benda lain. Anak mungkin suka kepada art, mak suka kepada bidang sains contohnya. Jadi kepelbagaian ini adalah salah satu daripada unik ataupun kita panggil keunikan manusia yang perlu kita raikan. Tetapi untuk mencapai orang kata specialization ataupun kemampuan mengetahui satu perkara itu dengan betul, maka adab ini diteraplikasi kepada semua orang. Kerana macam saya sebutkan tadi, macam mana kita nak maximiskan benda tu. So bila sebut tentang adab ni, dia ada banyak perkara lah yang boleh untuk kita ambil sebagai seorang Muslim. Benda pertama sekali yang perlu untuk kita highlight adalah berkait tentang niat kita. Nawaitu. Okey? Allah Subhanahu Wa Taala disebut di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surah Al-Bayyinah Allah Taala kata apa? Dan tidak kamu diperintahkan melainkan kamu untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niat. Setiap benda yang kita buat dalam hidup kita ni adalah ibadah. Kan? Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Maknanya semua aspek, sama ada hidup kita atau mati kita, Tuhan minta adalah untuk kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda yang lebih besar yang kita nak selain daripada ilmu tersebut adalah kita nak redha Tuhan. Kerana setiap yang kita dapat ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala dan perkara ini pernah disebutkan. Kalau teacher biasa baca, kalau kita dalam bulan puasa orang selalu baca surah Al-A'la kan. Sabbihis marabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Tuhan kata apa? Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Alladhi khalaqa, yang telah menciptakan manusia, fasawwa. Kemudian dia yang menyempurnakan penciptaannya. Walladhi qaddara, dan dia yang menentukan kadarnya, fahada, dan menunjukkan petunjuk kepadanya. Maknanya Allah tetapkan kepada kita ni kebolehan macam-macam. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, main datang mana budak ni suka pandai sangat matematik ni kan. Kebolehan dia ke situ. Macam mana budak ni suka pada STEM. Kita ada di sekolah tinta ni, STEM, orang kata pembelajaran sains, teknologi, engineering, matematik. Yang kita rasa bahawa kecenderungan minat budak-budak ni, dia mendasarkan kepada kepakaran yang Tuhan telah guidekan pada dia. Jadi
setiap kelebihan ni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan keperluan manusia. Jadi nak tak nak, yang pertama adalah ikhlas niat kepada Allah Ta'ala. Kerana nak atau tidak, mahu atau tidak, ilmu ini tak akan boleh dapat kecuali dengan izin Tuhan. Okey, keluar izin Tuhan. Yang pertama. Yang keduanya, daripada segi sudut tentang kita kena tahu juga tentang apa yang disebut sebagai manfaat ilmu. Okey, kerana niat yang betul. Yang kedua, kita kena tahu juga tentang apakah kelebihan ilmu. Kerana daripada segi sudut tentang diri manusia, apabila kita ini tahu tentang nilai sesuatu, maka kita akan lebih menghargai. Okey? Yalah, macam kita tengoklah, teacher kalau kata kita dalam keluarga kan, kita lihat pada suami kita atau kita lihat pada anak-anak kita lihat pada perkara yang bukan setakat sahaja daripada sudut tentang macam mana kita nak beradab dengan dia. Tapi rasa cinta kita pada dia akan membolehkan kita ini untuk ada adab dengan dia. Pasal kita tahu how the precious it is. Betul tak? Kita dengan mak ayah kita, teacher, kita tak perlu kata jangan tinggikan suara. Kerana orang faham, orang yang kita sayang, kalau kita tinggikan suara, dianggap sebagai tidak beradab. So, once you know the precious of the knowledge itself, then you akan lebih menghargainya. Sebab itu kita kata ilmu ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu ini dengan kedudukan yang tertentu. Jadi ilmu adalah sesuatu perkara yang besar dan dia adalah sebahagian daripada perkara yang membolehkan manusia ini menjadi orang yang mempunyai kedudukan yang tertentu. Dalam erti kata lain, ilmu ini dia ada dia punya nilai dia. Jadi kalau orang tahu bahawa nilai itu penting, maka kat situlah akan ada orang lebih menghargai. Because once you know something, dia akan buatkan kita ini lebih kepada, orang kata dia akan berusaha untuk membentuk diri dia. Sebab tu Ibn Qayyim dia kata dalam, disebut bahawa manusia ini nak menuju kepada kebahagiaan dalam hidup ni, dia kena ada 3 benda. Yang pertamanya adalah hub. Cinta, love. Kita kena cinta pada benda yang kita nak. Kalau kata kita nak kepada akhirat, kita kena tahu tentang akhirat. Kalau kita nak cinta pada Tuhan, kita kena tahu tentang Tuhan. Kalau kita nak cinta, suka kepada perniagaan, kita kena tahu ilmu tentang perniagaan. Kalau kita nak kepada, katalah kita suka kepada ilmu berkaitan kesenian, ataupun elemen-elemen dalam STEM ni, engineering ke matematik. So kita kena ada minat dan tahu tentang benda tersebut. Kerana dia tak akan boleh datang hanya dengan begitu saja. So dia kena ada proses untuk mendapatkannya. So mengetahui tentang sesuatu ilmu tu akan mengangkat rasa cinta kita kepada ilmu dan seterusnya akan pergi kepada yang ketiga yang saya sebutkan adalah menghargai kepada orang yang mempunyai ilmu. Menghargai orang yang mempunyai ilmu yang kita sebut kat sini adalah guru lah. Kan? So bila kita tahu nilai, saya nak betul-betul nak belajar daripada Teacher Zalina. Teacher Zalina ni katalah pakar untuk buat kuih. Kuih apa Teacher Zalina buat? Ni nak raya dah ni. Nak puasa tak lama lagi ni. Kuih apa tak tahu. Ha? Tak tahu? Kuih bakar lah. Kuih bakar? Okey. So bolehlah saya belajar kuih bakar dari Teacher Zalina. Nak? Tapi nak sebut kata, kalau kita appreciate the knowledge, kita akan appreciate juga kepada orang yang menyampaikan. Kerana Tuhan bagi ilmu ni bukan kepada semua orang. Kerana kepandaian, kemahiran kepada sesuatu ini adalah benda yang Tuhan bagi sebagai bentuk, kita panggilnya, Allah Ta'ala bagi dia sebagai bentuk penghormatan. Dan Tuhan sebut di dalam surah Al-Isra, dia kata, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Dan kami telah muliakan anak-anak Adam. وَفَضَّلْنَاهُمْ. Kita panggil, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dan kami angkat mereka ini di daratan dan juga di lautan. وَفَضَّلْنَاهُمْ. Kami lebihkan mereka. Lebih ala kasirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan mereka berbanding dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Macam mana Tuhan lebihkan kita? Tuhan lebihkan kita adalah Tuhan berikan kepada kita kepandaian terhadap satu perkara. Jadi bila kita lihat kepada orang yang berilmu ini, maka kat situlah kita perlu untuk belajar berkaitan tentang menghargai mereka. Kerana ini adalah sebahagian daripada keberkatan yang boleh untuk kita dapat daripada guru. Cuba lihat, rasanya teacher pernah dengar hadis berkaitan tentang bagaimana Jibril AS yang datang dalam rupa bentuk manusia yang disebut sebagai hadis Jibril. Pernah teacher?
Dengan Jibril pernah sekali datang dalam satu halaqah Nabi SAW dengan para sahabat. Kemudian Jibril datang dalam berpakaian yang berwarna putih. Kemudian pergi kepada Nabi SAW, duduk dan sambil lututnya bertemu dengan lutut Nabi SAW. Yang pada ketika itu sahabat pun tak tahu. Sahabat tak tahu yang itu adalah Jibril. Kemudian dia bertanyakan kepada Nabi tentang beberapa perkara. Termasuklah tentang Islam, iman, ihsan dan juga tentang asyratus sa'ah. Tapi macam kita cakap tadi, bila kita sebut tentang konsep guru ataupun konsep untuk mempelajari ilmu, daripada hadis ini kita akan belajar tentang bagaimana satu orang pelajar yang menjadi guru dan bagaimana satu orang guru yang menjadi pelajar. Kan? Jadi kedua-duanya mempamerkan satu akhlak yang mulia. Daripada segi sudut, saya nak memperolehi sesuatu daripada anda dan saya perlu untuk menunjukkan adab saya yang terbaik kepada anda. Jadi secara tak langsung kita boleh katakan kat sini bahawa Jibril kepada Nabi SAW, Jibril adalah merupakan guru kepada Nabi. Jadi kita tahu bahawa Allah Ta'ala hantarkan Jibril AS untuk mengajar Nabi SAW tentang agama. Dan pada satu sudut yang lain, Jibril datang juga kepada Nabi SAW sebagai seorang guru, sebagai seorang pelajar untuk bertanya kepada Nabi yang merupakan seorang guru. Jadi sehingga manfaatnya kita boleh nampak bahawa macam mana adab yang boleh ditunjukkan untuk dia dapatkan keberkatan daripada ilmu tersebut. Yang kita tahu akhirnya ia datang bukan daripada seorang guru, ia datang melalui izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjadikan ilmu yang kita ada ni bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, maka dia perlu untuk memperolehi apa yang disebut sebagai redha Tuhan dan keberkatan daripada Tuhan. Jadi 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, ikhlas niat kita. Kita tidak belajar melainkan adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Yang kedua adalah kita belajar untuk menghargai ilmu. Kerana kita datang daripada satu manusia yang tidak mempunyai apa-apa ilmu. Kemudian ilmu ini adalah salah satu untuk perkara menyempurnakan keperluan dalam hidup kita dan menunjukkan kedudukan kita yang lebih mulia di antara manusia dan juga kepada hamba Allah Ta'ala yang lain. Dan yang ketiga, bila kita hargai ilmu, kita hargai orang yang mengajarkan ilmu. Kerana daripada mereka inilah kita dapat manfaat dan daripada mereka inilah kita dapat bimbingan. Jadi mudah-mudahan perkara ini boleh memberikan sedikit orang kata pengajaran ringkas lah. Dan saya yakinlah teacher mungkin kat sekolah pun perkara ini boleh berlaku. Cuma kita kena emphasize lah. Kita kena sebut banyak kali, kita kena bagi tahu, inform kepada guru-guru kita. Mereka juga satu keadaan mereka guru. Satu keadaan yang lain mereka juga adalah pelajar. Anak murid kita juga adalah guru, adalah pelajar. Dan pada satu keadaan lain, mereka juga adalah guru kepada rakan-rakan mereka. Jadi, suasana sekolah ni bukan membentuk sekadar guru kepada pelajar, tapi dia boleh jadi the other way around. Kita mungkin boleh jadi pelajar kepada anak murid kita. Kerana guru kita secara personal, saya sendiri pun, di sekolah masa zaman tahun 2015 dulu waktu saya di Idrisi International School, di Genius Aulad dan mungkin setelah itu di Sekolah Tinta, banyak sangat benda yang saya belajar daripada anak-anak ni. Jadi banyak sangat benda yang kita belajar dan kita sangat raikan mereka ini untuk berkongsi pengetahuan mereka dengan kita. Dan of course lah dengan adab dan sebagainya, manfaat ilmu yang mereka bagi kepada kita tu kita dapat aplikasi sampai ke hari ini. Sebagai contohnya bahasa Inggeris lah. Saya bukan mahir sangat bahasa Inggeris. Tapi bila cakap dulu kat sekolah international school kan, budak-budak cakap bahasa Inggeris, dia betulkan grammar saya. Jadi sampai sekarang kita practically kita belajar sesuatu daripada orang lain juga, which is mungkin juga kepada anak-anak pelajar kita di sekolah. Alhamdulillah banyak kita belajar daripada hadis Jibril tadi. Dari segi guru jadi pelajar dan pelajar juga kadang-kadang boleh mengajar dan memberi bimbingan kepada guru kan. Alhamdulillah. Ustaz sebagai pengetua pertama Sekolah Tinta kan, dan kita faham kita di Tinta ni kita memang menekankan prinsip Islam dalam segi perlakuan kita di antara pelajar dan guru dan dengan guru dan pelajar. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit pandangan lah dalam zaman sekarang ni, sebab saya pun ada juga mendengar rintihan-rintihan guru tentang kenapa pelajar-pelajar sekarang kurang sopan
dengan guru, kurang hormat dengan guru. They feel that it's quite a struggle for them to manage sometimes a classroom. Lebih-lebih lagi guru-guru yang muda. Tak juga lekang pada guru-guru yang dah berpengalaman pun. Kadang pun rasa tertekan dengan tindak laku pelajar dalam kelas dan sebagainya. So mungkin Ustaz sebagai pengalaman Ustaz sebagai guru dan juga pengetua sebelum ini di sekolah tinta, macam mana Ustaz rasa pandangan kenapa murid pelajar-pelajar sekarang ni sedikit berbeza dengan mungkin zaman-zaman kita dulu. Kita masuk kelas tu, kita tengok guru tu, kita dah takut. Kan kita dah rasa sungguh hormat. Dan kita banyak mendengar dari lebih kurang bertanya tapi banyak lagi mendengar. Mungkin dalam pandangan Ustaz, apakah yang berbeza dengan zaman sekarang dan macam mana kita sebagai pendidik kita boleh mengubah dan memperbaiki keadaan? Okey, seperti saya sebut tadilah teacher, isu berkaitan tentang dia tak adalah kata-kata perbezaan yang begitu dominan sangat. Pada saya setiap zaman ni dia ada dia punya cabaran masing-masing yang tersendiri. Mungkin orang dulu dengan cabaran yang berbeza, mungkin orang sekarang dengan cabaran yang berbeza. Ala kulli hal, setiap benda ni dia ada jalan penyelesaian. Tuhan datangkan kita masalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak bebankan kita melainkan kadar yang kita mampu. Maknanya daripada satu masalah tu dia ada solusi. Fa inna ma'al usri yusra. Pada satu kesukaran yang kamu lalui akan ada banyak jalan kemudahan untuk selesai. So positif. Okey. Yang saya belajar sebab saya dulu pun bila mengambil tanggungjawab sebagai pengetua sekolah tinta, of course bidang saya adalah bidang agama. Bila Puan Zaliza bagi amanah ni kepada saya untuk tubuhkan sekolah STEM. Jadi saya terfikir nak STEM yang macam mana? Kan? Sedangkan saya ni belajar dulu fiqh, hadis, masuk STEM engineering matematik ni macam mana nak alunnya? Tapi saya faham bahawa STEM ni adalah ilmu alat. Maksudnya dia adalah ilmu yang manusia perlu tahu dan manusia kalau kata dia tak mahir pun ini adalah ilmu asas untuk kehidupan. Cuma yang membolehkan ilmu ini dimanfaatkan oleh diri dia dan juga manusia sekeliling dia, pada saya yang boleh mengawal diri mereka ini adalah ilmu agama. Jadi saya nampak bahawa ilmu agama itu adalah sandaran utama yang membolehkan anak-anak ini boleh jadi dalam apa jua bidang yang mereka masuk, inilah ilmu yang boleh untuk membimbing mereka. Bawa hati mereka, bawa fikrah mereka, bawa mereka punya orang kata diri mereka kat mana pun mereka pergi. Bila mereka ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati mereka dan mereka faham, saya yakin bahawa ilmu yang mereka ada bertambah-tambah berkahnya. Jadi saya nampak bila pergi kepada isu sekolah ni, so kita balik semulalah kepada pengamalan harian kita. Saya boleh kongsikan tentang beberapa kaedah yang saya rasa berkesan, walaupun kita tahu bahawa belajar tentang memperbaiki diri manusia ni, dia tak ada satu istilah macam makan Panadol kan. Kan? Istilah makan lepas setengah jam, tak, dia ataupun orang kata lepas satu makan ubat selesai, tak, dia adalah continuous terapi lah, untuk saya boleh kata terapi untuk jangka masa panjang. Jadi kita tak sekadar memperelokkan orang lain, tapi kita berusaha untuk memperelokkan juga diri kita sendiri. Okey. Jadi saya nampak kepada beberapa perkara. Yang pertama sekali adalah kita perlu untuk tunjukkan role model di barisan kepimpinan guru-guru yang menjadi reference rujukan pertama kepada pelajar-pelajar. Kerana saya tak pernah melihat dunia luar melainkan apa yang saya lihat daripada kerangka manusia yang saya kenal di dalam kelas, yang boleh katakan sepanjang hari, sepanjang waktu yang aktif saya berinteraksi adalah di sekolah. Jadi saya tak akan nampak orang lain tentang adab ke, cara bercakap ke, cara kita respon ke, melainkan orang yang sekeliling daripada kita. Which is apa? Cikgu lah. Cikgu dan orang dalam sekolah. Jadi saya nampak di situ adanya peranan penting supaya setiap benda yang budak-budak belajar, dia akan tengok daripada apa yang dilihat daripada sekeliling mereka. Kerana faktor manusia melihat belajar sesuatu ni, kerana dia ada 3 benda yang saya sebutkan tadi, daripada hati, daripada telinga dan daripada mata.
Jadi maknanya macam mana dia nak belajar sesuatu benda secara tidak langsung melalui apa yang dia lihat daripada benda yang bagus. Apa yang dia dengar daripada perkataan yang bagus. Apa yang dia faham melalui refleksi yang bagus terhadap persekitaran mereka. Kita have always to remind each other. Macam mana untuk kita tunjukkan dan apa standard sebenarnya. Apa yang kita nak boleh buat. Kalau kata contohnya setiap pagi, let's say lah kita letakkan guru kita untuk duduk di depan pintu pagar untuk bagi salam kepada pelajar. Kan salam, tanya khabar, bagi salam, tanya khabar. Kerana benda ini Nabi SAW ajar kepada kita. Macam mana kamu nak wujudkan rasa kasih sayang di antara kamu? Absyus salam, bagi salam. Sesimpel macam gitu. Maksudnya budak belajar satu perkara bahawa memberikan salam ketika bertemu itu adalah sebahagian daripada benda yang dia jumpa dalam kehidupan harian dia. Dan itu bukan benda yang asing. Daripada dia jumpa, hi, what's up? Kan? So kita turn into something yang lebih more simple. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nampak daripada segi sudut pembelajaran adab ni, dia tak limit hanya kepada kelas adab lah. Dia sepatutnya diintegrasikan di dalam semua mata pelajaran. Jadi maknanya bukan satu sahaja yang menekankan tentang soal adab, semua guru perlu untuk tekankan dan tentang adab. So adab ni dia benda yang luas. Adab kita kepada Tuhan, adab kita kepada sesama manusia, adab kita kepada binatang. Jadi bila kita belajar berkaitan tentang sains, berkaitan tentang manusia, berkaitan tentang binatang, so masukkan sekali tentang elemen-elemen adab. Kan? Bila kita bercakap tentang isu orang kata kesihatan, adab tentang diri sendiri, takkan makan tidur. So elemen-elemen yang macam ini secara tak langsung kita menekankan kepada pelajar bahawa nasihat yang berterusan itu akan memberikan kesan kepada jiwa mereka. Kerana orang akan terikut dengan apa yang diulang-ulang dalam kehidupan seharian. Walaupun mungkin dulu dia tak nak dengar, mak ni banyak sangat bebel, mak ni banyak sangat cakap. Tapi percayalah, after 30 years, then you are going to recognize that, mak, because of your advice lah saya jadi macam gini. Am I right? It just happen to be because mak dianggap sebagai tukang bebel. The word bebel tu bukan kerana dia bebel, kerana dia marah. Tapi kita tahu the continuity of the same reminder. Jadi saya nampak benda yang sama kita boleh aplikasi dalam semua kelas kita. Kelas kita, waktu assembly kita. So reminder, the same reminder. Dan mungkin kita boleh standardizekan apa jenis reminder yang kita nak bagi ingat pada pelajar-pelajar kita. Okey, nombor dua. Yang ketiganya adalah saya lebih suka kepada pendidikan yang bersifat menunjuk daripada mengarah. Okey. Sebab saya pernah dululah masa waktu saya di Genius Aulad dulu, kita biasa juga buat parenting talk kan. Dan kita ada baca juga beberapa buku berkait tentang children, anak-anak ni mereka belajar dengan sesuatu secara tidak langsung lebih banyak daripada perkara yang secara langsung. Kadang kita tengok budak-budak macam tak dengar cakap kita kan, ibu kata buat ini dia tak buat, ni tak buat. Tapi sebenarnya dia pick up something. Okey. Jadi saya belajar satu perkara dan saya cakap juga kepada cikgu-cikgu dan saya praktis juga di sekolah tinta. Saya cakap konsepnya adalah children cannot see what you see until they see what you do. Jadi maknanya kalau kita kata budak-budak tolonglah hormat kawan masing-masing. Hormat tu apa benda cikgu? Kan? Kawan-kawan buatlah baik kepada ibu bapa, buat baik ibu bapa ni macam mana? Sebab the word is too general for them to understand. Kerana bahasa kita mungkin kerana kita telah melalui fasa hidup yang panjang. Jadi kita boleh analyse yang mana satu marah, yang mana satu suka, mana satu sayang, mana satu hormat. Kan? Tapi kalau budak-budak, the general word is hard for them to understand. So, jadi kita kena explain in the way that yang boleh dibuat daripada segi perilaku. Sebagai contohnya, macam mana saya nak wujudkan rasa kasih sayang dengan anak-anak. Saya pernah mengajar di kelas dan saya beritahu kepada anak murid saya, even di sekolah tinta, di Idrisi, saya sebenarnya sebut benda yang sama. Saya cakap, sebelum awak keluar daripada kereta, saya nak semua pelajar, not miss even single of you, sebab bila kita bagi challenge pada diorang, competition, nanti esok saya tanya. So kalau orang yang jawab, dia akan rasa semangat lah pasal dia dah ikut saya, dia dah ikut ustaz punya orang kata cadangan. Jadi saya cakap siapa yang keluar daripada kereta ibu bapa, saya nak you all salam ibu dan ucapkan perkataan pada dia, mami ataupun daddy,
please pray for me. Tolong doakan saya. Peluk dan tolong doakan saya. You know that very simple language dan body language, and it touch lots of parents. It touch lots of parents. Dia rasa macam the words are really make them melt. Dan rasa macam, wow, so marvelous. I mean, budak yang umur 6-7 tahun peluk saya dan cakap dengan saya, "Mami tolong doakan saya." You know, that's kind of the thing. You tak cerita lagi tentang rukun Islam berapa 5 perkara ke 6 perkara. But as a parents, you feel like so it's really wonderful. Jadi budak-budak bila kita minta dia buat benda-benda macam gitu, some basic common language, sama juga kita kata, "Please teacher, please pray for me." Kalau kata sebelum cikgu keluar daripada kelas, saya benda ni saya amalkan dululah sejak zaman saya sekolah dulu. Sebab saya sangat-sangat menghargai guru saya. Kerana pada saya, dalam jiwa saya sebagai seorang anak kampung yang mungkin kurang banyak benda, tapi kerana pengorbanan guru saya ni kepada saya, dan saya nampak itu adalah satu benda yang sangat besar. Jadi saya sangat-sangat menghargai guru saya. So, jadi apa yang saya buat adalah, ialah saya tahu bahawa saya bukanlah orang yang pandai, tapi bila kita bercakap tentang soal barakah ilmu ni, saya fikir adalah doa guru ni dah macam pengganti kepada ibu bapa. Saya rasa that words tu, pada seorang guru pun bila dia dapat perkataan tu daripada seorang pelajar dengan hati yang ikhlas, saya rasa itu pun sudah menyebabkan dia rasa sangat bersyukur bahawa dia ada seorang pelajar yang bukan bagi apa-apa, tapi menghargai kewujudan dia. Jadi kalau kita boleh buat banyak lagi the simple language yang kita boleh ajar pada budak-budak untuk dia build the momentum. Kerana you all kena tahu bahawa kita bukan pada budak tu saja kesan. Mungkin dia rasa dia macam dia buat tu kerana dia seolah-olah diarahkan atau dia robot. Tapi respon daripada orang tua, respon daripada guru kepada anak murid, doa mereka itulah yang akan membentuk budak ni untuk jadi lebih baik. Just imagine, sebab doa teacher, you have so very strong power. You know, Tuhan bagi you weapon, doa ibu. You know, sometimes kita ni doa, kita angkat tangan juga doa untuk anak. Tapi when it comes to the incident yang kita rasa really touch with the actions of our children, then doa kita tu get something so wave. No? Dengan air mata kita, dengan kita rasa syadu kita, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan anak aku anak soleh. Wallahi. Saya rasa itulah permata. Itu salah pemata. Dan mungkin benda yang saya boleh cakap juga, orang kata yang boleh kita lakukan, ialah yang terakhir pada saya, macam saya katakan praktikal tadi, ada adab harian, dia perlu juga untuk dilakukan secara continuous. Macam saya kata, reflection kepada budak-budak ni, kerana benda yang dibuat secara rutin ni, dia akan membentuk daripada dia adalah salah satu daripada kerja harian, dia akan menjadi kepada rutin, daripada rutin dia akan jadi kepada habit, dan daripada habit dia akan jadi sebahagian daripada lifestyle. Jadi itulah yang kita boleh buatlah secara tak langsung. InsyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, perkongsian yang cukup bermanfaat. Saya rasa mungkin saya boleh kongsikan juga, insyaAllah saya harap dan saya dapat to continue, you know, the legacies of yourself, Dr. Haliza, pengetua yang sebelum ini, where Tinta ni adalah sebuah sekolah yang kita praktikkan dengan cukup tekankan Islamic values tu. Pada saya sendiri, I think that's very very important, dan saya telah berkongsi dengan guru-guru, murid-murid dan ibu bapa, you know, what I try dalam sekolah Tinta ni is to make sure that everyone is on board. Seperti mana Puan Zaliza berkongsi semalam dalam kongsian kami, it takes a village, and I said this many times, it takes a village to raise a child. Maknanya dalam sebuah institusi pendidikan pun the role must come from everybody. Guru, daripada murid tu sendiri, daripada ibu bapa, dalam segi adab menuntut ilmu dan adab bermasyarakat dan semua tu. And Alhamdulillah dekat sekolah Tinta, that's what we try to emphasize. Setiap pagi kita berkumpul, kita membaca doa pagi sama-sama, you know, murid-murid solat duha, you know, kita encourage in terms of greeting each other. Kalau kita bertemu, saya selalu ingatkan pelajar, kita pelajar Islam, kita greet
in an Islamic way dengan Assalamualaikum. And exactly sebab kebaikan yang datang daripada itu adalah kasih sayang yang kita bina di antara satu sama lain. Dan juga dekat Sekolah Tinta pun, we have started ever since this year, kita cuba mendapat organize macam mungkin event-event tentang kekeluargaan, peranan ibu bapa dalam mendidik and all, sebab kami faham yang sebuah sekolah untuk membina insan yang cemerlang dan holistik ni, dia tak boleh datang dari guru itu sendiri. Dia mungkin tak boleh datang dari ibu bapa tu sendiri, dia kena dari seluruh masyarakat. And that's what we try to do in Tinta, to really emphasize, sebab as what Ustaz mentioned, I think one of the scholars said that kita mulakan dengan menimba ilmu ni dengan adab. Jadi ilmu pertama yang kita kena tahu ni, macam mana kita nak menimba ilmu, insyaAllah. So hopefully dengan dengan niat yang kita mulakan ini, Sekolah Tinta will be blessed in the right direction, InsyaAllah, teacher. InsyaAllah. All the best to you and your team. Thank you very much, Ustaz. Tolong continuously doakan untuk kami. Amin, insyaAllah. All the best to you. Thank you, Ustaz, for your time. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kathira.